Sidang Kemuncak ASEAN ke-46 dan sidang kemuncak berkaitan telah sampai ke penghujungnya semalam dengan pemimpin pelbagai negara yang hadir telah terlibat dalam perbincangan strategik bagi memajukan integrasi serantau dan meneruskan diplomasi peringkat tinggi untuk menangani masalah yang dihadapi di rantau ini termasuk krisis di Myanmar. Dalam perbincangan yang merangkumi pelbagai isu, pemimpin-pemimpin ASEAN memuji Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kepimpinan bijak beliau sebagai pengerusi ASEAN 2025. Anwar yang juga Menteri Kewangan dipuji bukan sahaja oleh rakan pemimpin ASEAN tetapi rakan sejawatannya dari Majlis Kerjasama Teluk GCC dan China kerana mengetuai rundingan sidang kemuncak ketika mempengerusikan sidang kemuncak ASEAN ke-46, sidang kemuncak ASEAN Majlis Kerjasama Teluk GCC kedua dan sidang kemuncak ASEAN GCC China yang diadakan buat julung kalinya. Satu lagi pencapaian hebat pada sidang kemuncak ASEAN ini ialah penerimaan deklarasi Kuala Lumpur mengenai ASEAN 2045 masa depan bersama yang menggariskan visi jangka panjang blok itu untuk ASEAN yang berdaya tahan, inklusif dan berpaksikan rakyat. Sidang kemuncak ke-47 akan diadakan pada Oktober di Kuala Lumpur sekali lagi dipengerusikan oleh Malaysia.